Pernah tak anda rasa macam, aduh, mahalnya yuran platform jualan sekarang ni? Kalau pernah, anda berada di tempat yang betul. Hari ni kita nak bongkar satu rahsia, macam mana nak bina website bisnes yang nampak pro tapi dengan bajet yang sangat-sangat rendah. Khusus untuk anda, para usahawan kecil. Kita mulakan dengan ayat yang agak pedas ni, terus dari sumber rujukan kita, Marketplace Cekik Darah. Saya rasa ramai peniaga kat luar sana yang faham sangat maksud di sebalik ayat ni kan. Rasa tertekan dengan kos-kos tersembunyi dekat platform-platform besar tu. Jadi, apa jalan keluarnya? Ada tak cara nak lepaskan diri dari semua kos tinggi ni? Jawapannya, ada. Jom, kita bedah siasat strateginya satu persatu, langkah demi langkah. Okey, pertama sekali kita kena faham dulu apa masalah utamanya. Sumber kita panggil benda ni jebakan marketplace. Maksudnya, platform-platform besar ni, memang nampak senang pada mulanya. Tapi lama-kelamaan, ia boleh jadi satu perangkap yang merugikan peniaga kecil. Tapi, kenapa ya? Kenapa ramai sangat peniaga kecil rasa macam terperangkap? Mungkin anda sendiri pun tengah lalui benda ni. Rasa tertekan dengan yuran yang asyik naik, persaingan yang tak masuk akal. Jom kita tengok punca-puncanya. Nah, inilah dia realitinya. Yuran platform yang makin tahun makin mahal. Kalau jual 1-2 produk je, memang rasa tak berbaloi langsung. Paling penting, kita hilang kawalan ke atas jenama kita sendiri. Dan yang paling sakit hati, duit iklan yang kita laburkan tu selalunya hangus macam tu je, tak ada pulangan. Okey, jadi apa solusinya? Jawapannya mudah je. Kita kena ubah cara kita berfikir. Daripada kita menyewa tapak niaga dekat platform orang, apa kata kita mula membina aset digital kita sendiri. Inilah asas kepada keseluruhan strategi yang kita akan bincangkan. Cuba tengok perbandingan ni. Jelas sangat kan? Dekat marketplace, kita ni macam penyewa. Kos boleh naik bila-bila masa, kredibiliti kita pun terhad, dan apa-apa strategi kita nak buat, semua kena ikut peraturan diorang. Tapi, bila ada website sendiri, kita adalah pemilik. Kita ada kontrol penuh atas kos, kita boleh bina imej yang profesional dan kita bebas nak buat apa saja strategi marketing yang kita suka. Okey, dan inilah dia rahsia utamanya. Strategi kos rendah ni sebenarnya cuma guna gabungan dua tool yang mungkin anda dah biasa dengar, Blogspot dan Canva. Ya, dua benda ni yang kebanyakannya percuma. Jangan pandang rendah tau. Gabungan dua ni sebenarnya sangat power. Jom kita tengok yang pertama, Blogspot. Anggap je Blogspot ni macam tapak atau ibu pejabat bisnes anda. Fungsinya untuk bina profil syarikat yang nampak profesional dan meyakinkan. Tapi yang paling penting, seperti yang dinyatakan kat sini, adalah kuasa SEO dia. Sebab Blogspot ni Google yang punya, jadi ia sangat mudah untuk dapat trafik organik bercuma dari carian Google. Lepas tu, kita ada Canva. Kalau Blogspot tu tapak, Canva ni pula adalah kedai atau showroom kita. Kita boleh guna Canva untuk buat halaman jualan atau sales page yang cantik gila, yang nampak profesional. Tanpa perlu tahu satu baris kod pun. Semuanya drag and drop je, cepat dan sangat berkesan. Jadi, macam mana dua benda ni bekerjasama? Sangat simple. Mula-mula, bina kredibiliti bisnes anda guna Blogspot. Lepas tu, cipta sales page yang lawa-lawa kat Canva untuk setiap produk. Ketiga, kumpulkan semua link sales page Canva tu, letak elok-elok dalam Blogspot anda. Dan akhir sekali, anda cuma perlu promosikan satu link utama je. Kemas kan? Sekarang, mari kita sentuh sikit pasal iklan berbayar macam FB Ads. Ini adalah bahagian di mana ramai peniaga kecil selalu rugi duit. Kita akan tengok macam mana aset digital yang kita bina ni boleh ubah nasib iklan anda secara drastik. Carta ni dah tunjukkan semuanya. Bila kita buat iklan dan hantar orang ke laman marketplace, kepercayaan pelanggan tu rendah. Mereka mungkin ragu-ragu. Tapi, bila kita hantar mereka ke website profesional milik kita sendiri, ia secara automatik membina kepercayaan yang lebih tinggi. Dan bila kepercayaan tinggi, jualan pun lebih mudah berlaku. Inilah bezanya. Satu laluan yang nampak kurang meyakinkan, satu lagi laluan yang jelas ke destinasi yang profesional. Hasilnya sudah tentu lebih baik. Setiap ringgit yang anda belanja untuk iklan tu akan bekerja lebih keras untuk anda. Okey, sekarang anda dah ada tapak yang kukuh. Tapi jangan berhenti di situ. Menurut sumber kita, website ini hanyalah permulaan. Untuk dapat hasil maksimum, ia perlu jadi sebahagian daripada satu sistem bisnes digital yang lengkap. Jom tengok apa lagi komponen-komponen lain. Sistem yang lengkap ni ada beberapa elemen penting. Ada bahan pemasaran yang dah siap untuk lajukan kerja promosi. Ada payment gateway macam ToyikPay untuk mudahkan orang bayar. Ada juga bantuan AI untuk tulis ayat-ayat jualan yang power. Malah, menurut sumber ni, ada juga peluang untuk jana pendapatan tambahan.
Sumber yang sama juga tunjukkan contoh bagaimana semua ilmu ni disusun dalam bentuk pakej pembelajaran. Ada yang gabungkan Canva, Blogspot dan FB Ads sekali. Ini cuma sebagai rujukan untuk kita lihat bagaimana pengetahuan sebegini boleh dipelajari secara lebih tersusun. Kita dah nak sampai ke penghujung dan petikan ni merumuskan segalanya dengan begitu baik. Sebuah website tu bukan sekadar untuk menjual. Ia adalah pusat kawalan anda. Kawalan ke atas imej jenama, kawalan ke atas kos dan kawalan ke atas strategi bisnes anda. Jadi, persoalan terakhir ni saya tujukan kembali kepada anda. Adakah anda dah bersedia untuk berhenti menyewa dan mula mengambil alih kawalan penuh sebagai pemilik bisnes anda sendiri? Cuba fikirkan tentang kebebasan yang menanti.